So MB dah kata UMNO Johor, Barisan Nasional Johor akan bertanding 56. Lepas ucapan dia yang dia marah-marah budak-budak semua tu, bila dia dah sejuk balik sikit, dia kata tak apalah, biar saya runding dengan Datuk Zahid. So itu mungkin ada isyarat tanda yang BMX akan bincang dengan Datuk Zahid lah. Kalau ada apa-apa permintaan yang berbeza daripada keputusan asal MB, macam mana? Adakah MB masih lagi tetap dengan BN akan bertanding ke semua 56 kursi di Dun Johor? Sebelum saya buat pengumuman tu, Cik, saya telah mendapat blessing daripada pucuk pimpinan Datuk Seri Zahid. Sebab itu saya berani komit angka tersebut. Syukur Alhamdulillah, perkara itu disahut sendiri oleh Dr. Zamri, Yang Berhormat Datuk Seri Dr. Zamri selaku Setiausaha Agung Barisan Nasional. Jadi saya mempunyai keyakinan bahawa keputusan untuk bertanding 56 tu tetap kekal. Anda juga diikat Presiden. Kita dah dapat persetujuan awal. Memang saya takkan saya buat of course. keputusan tanpa mendapat nasihat dan pandangan.